Assalamualaikum dan salam Polisisi buat semua warga Maya. Bersama saya Nurul Jandah binti Wan Muhammad Irwan yang kini berada di Dewan Muallim Politeknik Sultan Azlan Shah Perak, membawakan kepada anda secara langsung liputan eksklusif bagi sebuah acara yang mengumpulkan bakat-bakat muzik dari seluruh Malaysia, Polisisi Battle Showdown 2025. Acara ini berlangsung dari 11 hingga 14 April 2025 dan pastinya menjanjikan persembahan yang hebat dan penuh bersemangat. Untuk makluman semua, program Polisisi Battle Showdown sedang berlangsung dari 11 hingga 14 April 2025 bertempat di Politeknik Sultan Azlan Shah Perak. Pertandingan ini menghimpunkan bakat muzik dari seluruh politeknik dan kolej komuniti di Malaysia melalui 3 segmen utama iaitu Elimination, Stage Fright dan Grand Final. Tahun ini, tema diketengahkan ialah Rhythm of Revolution, mala segar di era 80-an dan 90-an sahaja, menonjolkan lagu-lagu klasik yang masih relevan dan penuh jiwa. Pertandingan ini bukan sahaja mencabar kreativiti peserta, malah menjadi tempat platform membina keyakinan dan semangat pasukan dalam kalangan mahasiswa. Kini sedang berlangsung acara kemuncak Grand Final bagi Polisisi Battle Showdown 2025 bertempat di Dewan Muallim Politeknik Sultan Azlan Shah Perak. Inilah detik yang dinanti-nantikan sepanjang minggu pertandingan ini daripada 24 kumpulan yang mewakili 21 politeknik dan 3 kolej komuniti. Hanya 10 kumpulan terbaik berjaya mara ke pentas akhir malam ini. Setiap kumpulan mempersembahkan karya penuh semangat dan menampilkan gabungan vokal yang bertenaga, kreativiti susunan muzik dan persembahan yang memukau. Segmen Stage Strike 3 minit challenge yang berlangsung sebelum ini turut menjadi sorotan utama apabila setiap kumpulan menghantar seorang wakil untuk mempertunjukkan kemahiran dalam alat muzik seperti gitar, keyboard atau drum hanya dalam masa 3 minit. Sorakan penonton dan semangat peserta menjadikan dewan bergema dengan tenaga luar biasa. Kini debaran semakin terasa. Siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara Polisisi Battle Showdown 2025? Sama-sama kita nantikan keputusan rasmi yang bakal diumumkan sebentar sahaja lagi. Polisisi Battle Showdown 2025. Baiklah, bersama dengan saya malam ini iaitu Puan Wahidah, pengurus Sonata Band. Apa khabar Puan? Apakah harapan Puan? Pada acara ini pada masa akan datang. Ini merupakan Battle of the Band untuk Polisisi Malaysia. Okey, so kami tak sangka menjadi juara pertama ini. So saya berharap ia akan dijadikan acara 2 tahunan berlangsung dengan Festival Kebudayaan dan Warisan Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia, supaya ada satu pertandingan yang khas untuk memperkembangkan bakat-bakat muzik moden di kalangan pelajar politeknik dan pelajar politeknik. Kepada Puan Wahidah kerana sudah meluangkan masa kami. Okey, terima kasih. Baiklah, bersama saya malam ini iaitu
saudara Hendiko daripada Politeknik Kota Kinabalu. Dia juga kumpulan dia kenal. Dah bantu dia. Apa khabar saudara? Bagaimana perasaan anda bila bintang anda sebenarnya baik dan diterima kerana sebenarnya bukan baik. Memang semua dia semua bersatu semua dah keras lah. Dulu memang nak lah. Bagaimana perasaan anda waktu tanding? Dalam aku pun tak gitu banyaklah hardship yang untuk Baiklah, bersama dengan saya malam ini Saudara Muhammad Khalif Fahmi selaku pemenang anugerah pemain keyboard terbaik. Apa khabar saudara? Alhamdulillah terbaik. Bagaimana perasaan anda bila menang anugerah pemain keyboard terbaik? Saya rasa agak berbesar hati lah sebab apa saya tak expect juga dapat jadi best keyboardist untuk Battle Showdown 2025 ni. Tapi saya bersyukurlah kepada saya punya anak-anak negeri dan alumni di PSS ni. So banyak orang punya contribution kepada saya punya ajaran. Siapa idola muzik anda? Saya banyak ada tapi yang kalau for this apa dia event ni rasanya saya perlu cakap saya tengok mana sekali macam artis ada contribution to the genre. Bagaimana pula persiapan anda sepanjang pertandingan ni lah? Persiapan agak sakit juga lah sepanjang event ni. Sebab kita orang kami lah sebagai satu grup dan kena practice sepanjang bulan puasa dan bulan Ramadan. So apa siap ni lepas apa? Lepas main rawai je terus sebelum tu sampai mungkin larut malam jam 1 kita orang kena practice sepanjang hari. So apa dan nak balance lagi dengan pelajaran kami agak sakit juga tapi alhamdulillah Dah apa baiklah, bersama dengan saya malam ini iaitu saudara Muhammad Ajaib bin Sabri selaku pelajar Politeknik Tuanku Sultan Batam. Apa khabar saudara? Berapa lama dah main tani? Saya main tani sejak dari form 3 jauh untuk KP. Siapa idola muzik anda? Terima kasih kepada Muhammad Ajaib bin Sabri kerana sudi Kemawar Taman Seni Star Harum Berseri bahkan ditonjol semangat diberi bersatu kita dalam harmoni. Saya dalam tinggi bahagian dan tahniah kepada semua pihak yang telah merayakan Battle Showdown. Diucapkan
Semangat orang yang luar biasa sepanjang pertandingan ini berlangsung. Semua pengalaman ini menjadi pembangkit kepada bakat seni yang lebih gemilang di masa hadapan. Saya melaporkan diri Muhammad PNC. Terima kasih dan kita jumpa lagi di program akan datang.